Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berdiri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama saya Alia Masara binti Muhammad Syafiq Nizam. Saya berusia 15 tahun dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Gua Perahu yang terletak di Kubang Semang, Pulau Pinang. Dalam video ini, saya ingin menceritakan tentang aktiviti air pasang dan surut. Buku ini merupakan hasil seni karya Zulina Hassan dan diterbitkan oleh Galeri Ilmu. Keindahan pantai dan kitaran air pasang surut adalah anugerah alam yang kaya dengan pelancaran berharga serta peluang untuk aktiviti menarik. Ketika air pasang, pantai menjadi destinasi yang penuh dengan kehidupan. Melihat ombak mengempas pantai sambil bermain layang-layang memberikan ketenangan yang sukar digambarkan. Dalam masa yang sama, aktiviti memancing di tepi pantai menarik perhatian ramai kerana peluang menangkap berbagai jenis ikan menjadi saat-saat ini penuh dengan harapan. Ketika air surut pula, dataran lumpur terdedah menawarkan pengalaman yang unik. Ramai individu mengambil kesempatan ini untuk mencari kerang dan ketam, menjadi pantai tempat pembelajaran tentang biodiversiti yang tidak ternilai. Setiap aktiviti mempunyai pengajaran tersirat. Bermain layang-layang di tepi pantai mengajarkan kita untuk menghargai masa dan keindahan. Memancing mengajar kesabaran, kegigihan serta keyakinan bahawa setiap usaha yang tulus membawa hasil. Aktiviti mencari ketam dan kerang pula membawa pengajaran tentang semangat kerjasama apabila dilakukan bersama keluarga atau sahabat, serta memberi peluang untuk memahami ekosistem pantai yang kompleks dan memerlukan penjagaan. Selain itu, pengalaman di pantai juga meningkatkan kita tentang pentingnya memelihara alam sekitar. Kebersihan pantai haruslah dipelihara agar kehidupan laut dapat teruskan berkembang dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Setiap kunjungan pantai adalah untuk belajar menghargai keindahan alam yang mungkin kita anggap biasa saja, tetapi sebenarnya amat bernilai. Pasir ombak menyambut langkah, ombak mengempas pantai nan indah. Peliharalah alam sepanjang usia kerana ia warisan amat berharga. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.